menyelamatkan hidup kita. Itu je Quran. Ini cukup kadar keperluan kita, Quran lah. Terhimpun semua perkara tersebut. Dan ia adalah kitab yang nanti menceritakan takdir ada di antara mereka yang mendapat nikmat. Dua je. Kat mana? Yang beritahu semua benda tu, cerita masa depan kita nanti, Quran lah. Quran, tak ada kitab lain yang mencerita macam ni. Sebab itu oleh kerana betapa pentingnya Quran ni, Allah kata anzalnahu, kami turunkannya kepada engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan Quran turun inilah ketika sebelum ada Quran apa berlaku pada manusia? Sebelum ada Quran, kesesatan yang sangat jauh, kezaliman yang sangat jauh, dan hilang peri kemanusiaan kan, kegelapan yang sangat dahsyat masa ni. Sehingga kan orang yang bimbang miskin zaman tu, apa dia buat? Miskin. Apa tanda miskin dia? Tanda miskin dia ialah bila dia tak ada zuriat lelaki, kan? Sampai kan dia dapat zuriat perempuan, dia rasa itu musibah. Apa dia buat? Dia pun tanam hidup-hidup anak perempuan dia. Sampai macam tu sekali dia punya mentaliti manusia zaman tu teruknya. Lalu Quran datang membasmi semua benda tu. Kerana itu Allah kata Quran ini mubarak. Jadi setelah Allah turunkan Quran kepada Nabi dan Nabi menyampaikannya, maka muncullah keberkatan-keberkatan, baru muncul kebaikan, keberkatan ni. Dan lahirnya manusia yang hidupnya diberkati. Siapa? Lahirnya Umar Al-Khattab tu. Munculnya Abu Bakar As-Siddiq. Munculnya Sumayyah, keluarga Yasir. Munculnya Bilal bin Rabah. Munculnya Mus'ab bin Umair. Munculnya lagi Uthman bin Affan. Munculnya Abdul Rahman bin Auf. Semua itu muncul hasil daripada apa? Setelah Quran turun dan Nabi sampaikan Quran. Padahal mereka seluruh hidup dalam apa? Di belenggu jahiliyah, gelap, gelamat hidup dia. Tiba-tiba Quran datang, berubah hidup, dan hidup mereka dalam keberkatan. Jadi inilah yang kita nak munculkan dengan Quran. Jadi kenapa muncul golongan demikian ni hebat? Kerana mereka hidup dipayungi oleh Al-Quran. Hidup mereka dihabiskan masa untuk apa? Berinteraksi dengan Quran ni, dengan tadabbur ni. Sebab itu Allah menyebutkan dalam ayat dia, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka berusaha apa? Ni. Ini tanda dia tak anggap Quran asatirul awalin. Betul-betul Quran kitab yang amat penting lah. Dan supaya liyatazakkara ulul albab, supaya orang yang sihat akalnya hasil daripada didikan Quran ni, akal kita jadi sihat. Akan dapat apa lepas tu? Tazakkur, iktibar, pengajaran daripada Quran. Jadi jalan nak dapat pengajaran mestilah kita buat dengan tadabbur Quran ni. Kita kena buka Quran dengan Quran. Ini jihad kita hari inilah. Ini mujahadah yang kita kena buat. Sebab hari ini perlawanan dengan hawa nafsu ni susah, kan? Benda mudah je nak tadabbur, bukan suruh angkat pedang pun susah dah nak buat. Itu cabaran dia. Maka dari sinilah sikap dalam balik pada ayat kita, Allah menyatakan inilah sikap orang-orang yang menolak Quran sebenarnya. Seolah mereka remehkan apa kenyataan yang ada dalam Quran, bahkan mencabar bilakah datang janji itu. Baik. Lalu Allah menyatakan pada ayat, kita balik pada surah Yasin ayat 49, ma yanzurun. Lalu Allah beritahu ni, apa yang dijanjikan pasti akan berlaku punya. Kan, apa yang dijanjikan pasti akan berlaku. Sebab semua manusia sedang dalam lingkaran ajal. Jadi kita sekarang berada dalam apa? Lingkaran ajal. Nabi dah ajar kita dah. Dalam sebuah hadis, ada hadis, sekejap maka dia
Kita okay. Sekejap. Lambat juga internet ni. Okay, ini hadis dalam Sahih Bukhari. Kita telaah sikit hadis ni kita tengok sama-sama. Allah. Nabi SAW bersabda, ini Nabi ajar sahabat. Nabi maknanya apa? Hari ni kan zaman orang malas baca kan. Lukislah senang kan. Nabi dah dulu pun dah lukis dah. Nabi dah faham dah. Nabi pun dah pernah lukis dah dulu. Senang nak faham kan? Betul? Jadi Nabi lukis dengan sahabat ni. Ni dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Mas'ud yang cerita. Jadi khatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba baca khatan Nabi sallallahu alaihi wasallam khatan murabbian. Apa makna dia? Nabi telah menggariskan, menulis satu garisan segi empat. Murabbi'an untuk garisan segi empat. Nanti saya lukis. Pertama, Nabi buat segi empat. Kemudian wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Dan baginda menggariskan satu garisan di tengah-tengah tu, di tengah-tengah daripada segi empat tadi sampai keluar daripada segi empat tu. Nanti saya lukis juga. Wa khatta khuttatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasati min janibihi alladzi fil wasati. Dan Nabi pun garis lagi khuttata. Khuttata ni garis-garis yang banyak. Jamak pula. Garis-garisan yang kecil-kecil. Bermula ila hadzal ladzi fil wasat, iaitu daripada garis yang ada kat tengah tu tadi kecil-kecil sampailah hujung dia. Garis tengah tadi tu. Wa qala, lalu baginda bersabda, hadzal insan wa hadza ajalu muhitum bihi au qad ahata bihi. Lalu Nabi kata, ini adalah manusia yang mana? Yang garis dalam tadi. Wa hadza ajalu, dan ini adalah dia punya ajal dia, iaitu lingkaran petak tu. Muhitum bihi, yang mengepungnya atau yang telah pun melitupinya. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amalu, dan ini pula garisan yang keluar daripada petak ini adalah dia punya angan-angan, cita-cita dia untuk dapatkan dunia dia. Wa hadzihil khutatus sigharu al-a'radu, dan ini pula garis-garis kecil ni yang banyak ni pula adalah dia punya halangan-halangan, cabaran-cabaran yang dia memang akan kena pada dunia. Dunia ni memang melelahkan, tak ada yang senang. Orang kaya pun susah juga. Yang susah pun susah,
Yang nampak senang pun sebenarnya susah. Dunia memang macam tu, kan? Fa in akhtaahu hadza nashahahu hadza. Jadi garis-garis kecil banyak tu, maka bila dia buat satu kesilapan di sini, dia akan terkena pula nanti sengatan dalam yang lain pula. Begitulah kita hidup ni, memang sentiasa macam tu. Kaya kejap, nanti nak kena maintain pula. Kadang-kadang tersilap, rugi kejap, lepas tu dapat balik. Memang macam tu. Itu kehidupannya, kan? Lalas apa pun tak dapat. Kadang-kadang sampai macam tu pun ada. Jadi wa in akhtaahu haza nahashahu haza. Dan bila dia tersilap pula dalam satu perkara yang lain, dia akan terkena pula sengatan dalam perkara lain. Begitulah manusia, kehidupan dunia macam tu. Jadi apa maksud dia? Jadi Nabi lukis petak ni. Ini benda yang kita kena tahu, sebab ni lukisan paling patut tahu ke paling tak patut tahu? Walaupun tak lawa, tapi lukisan ni lagi hebat daripada lukisan segala lukisan yang wujud. Sebab ni lukisan ni wahyu, tau. Jadi ni Nabi lukis petak qatan murabbian. Kemudian Nabi pun buat satu garisan dalam ni di tengah-tengah, kemudian sampai kharijam minha, sampai keluar daripada petak. Kemudian Nabi pun buat khuttata, siraran, garis-garis kecil sampai awal sampai ujung janibi. Kemudian Nabi pun beritahu hazal insan. Mana insan? Ni. Yang garis tengah ni apa dia? Ini perjalanan manusia. Hazal insan, ini perjalanan manusia. Wahal ni, ini adalah apa? Ajaluh. Ini ajal manusia. Ahata bihi, muhitu bihi au qad ahata bihi, iaitu yang mengepungnya, yang mengepung manusia. Ajal ni kepung manusia. Macam mana dia nak berjaya ketika apa? Ajal dia cantas dia. Patutnya dia fikir ke situ lah. Dan bahkan Nabi kata apa ni? Dan Nabi lukis lagi garis-garis kecil. Ini apa? Tak faham. Saya lukiskan faham. Itu penting belajar bahasa Arab tu. Tapi tak apa, sekarang dah nampak. Ini beritahu kat anak-anak tentang ini. Inilah hakikat Nabi beritahu kehidupan kita. Nabi nak bagi ringkas lah, senang. Sebab apa? Dah wahyu banyak turun dah ni. Tapi ada yang tetap tak faham-faham. Tak apalah, lukislah senang, kan? Hari ni kan semua nak lukis je. Yang Nabi dah lukis dulu dah. Jadi ingatlah, inilah kita sebenarnya. Sebab itulah Allah suruh kita apa? Ya, majukan diri kita, betul. Tapi untuk apa? Untuk persiapan ajal kita. Inilah orang yang bijak sana. Jadi sebab itu Allah ingatkan kita dalam ayat ni, saat nanti ajal tiba, Allah begitu mudah untuk matikan kita. Dalam ayat ni Allah kata apa? Yang mereka cabar ni kan, bilakah datang janji ini? Lalu Allah kata ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Tidaklah mereka perlu tunggu pun bila nak datang, tak payah tunggu, melainkan hanya dengan apa? Satu pekikan saja cukup dah. Tak khusus saat ajal tiba. Kemudian dalam ayat 51 kita teruskan. Jadi ini semua cerita tentang apa dia? Lingkaran petak yang kita tulis lukis ni. Semua ni sekarang Allah cerita tentang ajal. Ayat 51 kita baca, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal
mursalun. Dan setelah itu apa? Ditiupkan pada nufikha kan? Ditiupkan pada apa? Trompet kita katalah, sangkakala. Iaitu dengan tiupan yang kedua ni. Ni tiupan pertama. Sayhatan wahidah ni tiupan yang pertama, lalu semua mati. Kemudian yang seterusnya apa? Yang kedua ditiup fa izahum minal azdas ila rabbihim yansilun, maka tiba-tiba mereka daripada lubang-lubang kubur mereka tu kepada Tuhan mereka, mereka yansilun. Dia kata apa? Mereka jalan, mereka bergerak berjalan untuk bertemu menghadap Allah. Qalu ya wailana man ba'athana, lalu mereka berkata, alangkah celakanya kami, siapalah yang bangkitkan kami daripada tempat tidur kami. Yang lalu apa? Inilah apa yang telah dijanjikan Ar-Rahman, dan benarlah kata-kata para utusan. Jadi kat sini ayat ni dia ada saktah kan? Kat sini kenapa dia ada terus jawapan bila mereka ni kata macam ni, kemudian ada para malaikat yang beritahu, inilah yang dulu kamu dijanji siapan. Jadi hari ni inilah, dan benarlah apa yang pernah diberitahu oleh Rasul melalui Quran, melalui lisan Nabi, hadis-hadis Nabi tu. Baik. Jadi ini maknanya kita dalam kubur ni tidur ke apa? Dia macam ni. Dia dalam kubur ada azab kubur. Bagi orang yang berdosa, dia di azab kubur lah. Dia tak rehat. Nabi beritahu manusia nanti kat kubur ada dua jenis je. Satu yang memang betul-betul rehat, satu yang memang ketika ini sekarang dia sedang sibuk. Siapa yang sekarang sedang sibukkan diri dia untuk semata-mata fikir tentang apa? Dunia dia saja kan? Untuk nikmati segala keindahan dunia ni semata-mata hidup dia, nanti ke dalam kubur dia akan busy. Siapa yang sedang sibuk berfikirkan bagaimana nak selamat nanti ke akhirat dia, dan dia buat pelbagai perintah dan berjihad atas perkara ni, dalam kubur nanti dia lah orang yang berehat. Ini disebut dalam hadis okey. Dalam Sahih Bukhari juga Jadi Sahih Bukhari ni ada satu kitab. Dia ada banyak kitab kan. Nama kitab tu kitab Ar-Riqaq. Kalau siapa ada Sahih Bukhari kat rumah, buka kitab Ar-Riqaq tu, dia cerita untuk bagi kita motivasi lah. Kalau kita tengah lesu ke, hilang semangat ke, kan, kita baca kitab-kitab hadis dalam tu, dia akan bagi kita semangat balik lah. Okay, ini antaranya Nabi SAW bersabda, kita baca ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin faqala mustarihu wa mustarahum minhu. Qalu ya Rasulullah mal mustarihul mustarahu minhu wal muslim. Qala al abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya
wa azaha ila rahmatillah. Wal 'abdul fajir yastarihu minhu al-ibadu wal biladu wasyajaru wad dawabu. Rawahul Bukhari. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjalan di depan Nabi itu satu jenazah. Satu hari depan Nabi ada jenazah dalam jalan. Lalu baginda pun bersabda, mustarih, orang yang berehat, wa mustarahu minhu, dan orang yang direhatkan daripadanya. Jadi inilah jenazah dua je. Satu jenazah yang berehat, satu lagi jenazah yang dia tak relax, tapi benda lain yang relax daripada dia. Faham? Satu jenazah memang relax, satu jenazah dia tak relax. Yang relax siapa? Yang relax yang masih hidup. Faham? Tak faham kan? Sahabat pun tak faham, sebab tu tanya Nabi ni. Faham? Jadi qalu, sahabat tanya, mereka pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mustarih wa mustarah minhu, apa yang berehat dan yang pula direhatkan tu? Kan? Apa jenazah yang berehat? Siapa pula jenazah yang direhatkan daripadanya? Qala, Nabi beritahu, al-abdul mu'min, seorang hamba yang beriman. Inilah hamba yang yastarihu minhu min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillah. Dia inilah orang yang berehat daripada kelelahan dunia. Kenapa? Dia sibuk hidup dia macam sahabat Nabi. Apa sibuk dia buat? Macam Nabi. Nabi buat apa hidup dia? Dakwah dan sebagainya, betul tak? Betul-betul nak menggemblengkan seluruh tenaga Nabi untuk apa dia? Untuk Allah, untuk ikut perintah Allah dan ajak orang ikut perintah Allah. Itu kerja Nabi. Jadi orang ini dia penat buat kerja tu kerana Allah. Jadi orang beriman yang begini, apa Allah kata? Dia orang yang berehat daripada kepenatan dunia sebab sibuk dah bekerja tadi. Wa azaha, dan juga segala bentuk kesakitan-kesakitannya, menuju kepada rahmat Allah. Inilah orang yang berehat, jenazah yang berehat. Seterusnya, wal abdul fajir, dan seorang hamba yang fajir, yang berdosa, yang ingkarkan Allah, yang lalai dengan perintah-perintah Allah. Apa berlaku? Yastarihu minhul ibad, yang berehat daripadanya ialah apa dia? Bukan dia, orang-orang yang masih hidup, hamba-hamba Allah yang hidup lagi. Wal bilad, dan tanah-tanah yang dipijak. Wasyajar, dan pokok-pokok yang wujud tu. Wad dawabi, dan binatang. Maknanya apa? Kerana masa dia hidup dulu dia buat apa? Dia buat kerosakan di muka bumi lah. Ketika ini dia tak akan rehat. Dia inilah keadaan manusia nanti dibangkitkan dari kubur. Jadi saya kat sini orang ini kata ni, ya wailana man ba'athana min marqadina, wahai alangkah celakanya kami, siapakah yang bangkitkan kami daripada marqad. Marqad ni tempat tidur, kan? Jadi bukan maknanya tidur ni sebenarnya. Kalau sebut tafsir kan, dia kata apa? Siksaan kubur yang menyeksakan tu, kan, berbanding dengan ngerinya kebangkitan tu, yang dia bangkit tu lagi dahsyat daripada aku. Seolah kubur tu seolah rasa macam tidur je. Macam tu. Sebab ketika dia bangkit, dia nampak lagi takut daripada apa yang dah berlaku kat dia dalam kubur. Faham tak? Itu gambaran dia. Jadi bagi orang beriman tak, tapi bagi orang-orang yang berdosa, ketika dalam kubur dia diseksa, kemudian dibangkitkan apa? Lagi terseksa. Jadi keluhan mereka setelah bangkit tu. Kemudian seterusnya ayat 53 kita baca terus. Ini keadaan hari kebangkitan. Ayat 53 terus. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun.
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Jadi sesungguhnya cara Allah nak bangkitkan manusia nanti tidak lain hanyalah dengan satu pekikan saja. Ni sangkakala kedua ni. Lalu tiba-tiba mereka semua di sisi kami muhdharun menjadi orang-orang yang tiba yang hadir menghadap Allah. Fal yauma la tuzlamu, maka pada hari ini tidak satu pun diri dizalimi, satu sikit pun orang yang dizalimi, dan tidaklah kamu semua dibalas melainkan apa yang kamu usahakan, yang kamu lakukan. Inilah sebagaimana yang Quran sebut juga dalam surah 17 ayat yang ke-18. Usahakan. Tengok Allah bagi tahu tentang usaha dalam ni. Kita kena buka 18, 17 dengan 18. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha. Kita baca ayat ni. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Barang siapa yang dia menginginkan ajilah. Ajilah maknanya dunia yang segera dapat. Ajal maknanya cepat. Cepat, sekejap, segera. Dan daripada ajal ni perkataan gopoh. Ajalah yang maknanya gopoh. Al-ajlatu minasyaitan. Gopoh itu memang kerja syaitan. Jadi siapa yang nak inginkan dunia, maknanya tanda orang ni gopoh, tak mampu bersabar. Ajjalna lahu fiha, kami segerakan untuk dia dapat apa yang dia nak. Tapi apa? Ma nasya. Ni dua perkataan penting. Man nurid dengan ma nasya. Tengok, ni dunia punya habuan. Dunia punya habuan sifat dia dua. Pertama, manusia semua yang dia kejar untuk dapat dunia, dia akan dapat yang dia nak ke ataupun yang kami nak. Jadi memang macam tu. Dunia ni apa yang manusia usahakan, kan? Allah beritahu apa? Ma nasya, sebenarnya yang dia dapat adalah dengan apa yang kami, hanya kami nak dia dapat. Sebab tu Allah kata aljanna lahu fiha ma nasya kat sini. Kami segerakan dia dapat apa yang kami nak bagi dia dapat je. Faham? Apa yang kami nak bagi dia dapat. Yang pertama, ini dari sudut benda yang dia bakal dapat. Yang kedua, man nurid, liman nurid, dan kami bagi pula kepada siapa yang kami nak je. Maknanya belum tentu semua yang rebut tu akan dapat. Yang dapat hanyalah sebenarnya di bawah aturan siapa? Yang kami nak saja, kami pilih. Sebab tu betapa ramai yang buat, kan? Tapi dapat semua ke tak? Tak. Tapi syurga kalau semua usaha rebut-rebut betul-betul, semua akan dapat sama-sama ke tak? Dapat masing-masing, tempat masing-masing. Itu beza dia. Tapi dunia tak akan dapat semua. Sebab apa? Semuanya Allah kata apa? Dia yang akan dapat pun sekadar apa? Apa yang Allah nak kita dapat, bukan yang kita sendiri nak dapat pun. Dan yang Allah pilih nak dapat siapa? Siapa yang kami nak dia dapat, bukan semua dapat. Itu sifat dunia. Jadi rebutlah sesuatu yang pasti semua akan dapat. Dia tak ada luar benda ni. Dia tak ada limited. Apa dia? Syurga. Syurga tak ada limited. Tapi kat dunia apa? Barang limited, kan? Jadi kemudian apa? Summa jahalna lahu jahannam. Kemudian kami jadikan untuk dia neraka jahannam. Yaslaha, yang dia akan
bakal diazab di dalamnya dalam keadaan terhina lagi terusir daripada rahmat Allah, jauh daripada rahmat Allah. Ini pertama. Bagi orang yang tadi apa? Dia nak ambil yang luar tu semata-mata hidup dia. Yang ke 19, tengok ayat 19. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Yang ini orang yang Allah tengok Allah bagi tahu tentang besarnya rahmat dalam ayat ni. Manakala sedangkan man aradal akhirah, siapa yang aradal akhirah, tadi yuridud ajalah dunia kan. Yang ni siapa yang betul-betul inginkan akhirat, apa dia buat? Wasa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha bermati-matian untuk mendapatkannya. Berusaha bermati-matian untuk mendapatkan akhirat. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia adalah yakin dengan janji-janji Allah tu, beriman, percaya dan yakin dengannya. Faulaika, maka mereka itulah kana macam mana? Sa'yu maknanya apa? Usaha. Jadi Allah dia tengok usaha ke tengok hasil? Jadi kita belajar Quran kan, Allah tengok hasil kita dah pandai ke, sejauh mana ke, ataupun usaha kita? Usaha. Jadi kita belajar, lepas tu tak faham-faham, lepas tu fed up ke terus belajar? Ke lepas tu tuang kelas dah? Ustaz punya ajar nak kena buka Quran pula ni. Tak apalah, Allah tengok itu ke Allah tengok usaha kita, istiqomah kita? Mana satu? Saya tahu kelas saya ni susah, orang kata susah, tapi saya tak boleh ikut apa? Ikut macam mana? Dah ini memang cara saya nak buat macam mana kan. Saya memang nak orang buka Quran sama-sama. Sebab faham Dan betapa ramai orang yang lama-lama dah biasa kan buka kan. Dulu ya Allah Quran ni rasa macam jauh sangat kan. Nak buka pun takut, nak baca pun takut. Kalau ustaz suruh lagi takut kan. Tapi lama-lama bila dihadap benda tu, lama-lama pun jadi mudah. Itulah yang Allah kata. Allah suruh kan, Allah kata siapa yang sanggup beri kan, Allah akan bagi jadi mudah. Fa inna ma'al usri yusra. Semua benda macam tu. Jadi kena bersabarlah sikit. Dan pada saya inilah Quran kita kena buat macam tu. Kan tadi Quran benda paling mahal kan. Kenapa kita nak bersandar je nak belajar Quran? Adakah itu sikap yang baik? Menghormati ayat-ayat Quran tu? Tak juga. Patutnya kita kena buka kan, sama-sama fahami ayat dia, baca sama-sama. Itu yang kita nak. Tapi benda ni kena dibudayakan. Mana ada budaya benda tak biasa tiba-tiba terus orang terima? Mana ada. Budaya nak buka Quran, belajar tadabbur ni benda yang rasa jauh sekali kan. Selalu yang orang nak dengar aja. Quran pun terletak dekat masjid-masjid tu banyak apa? Banyak tak? Banyak kan? Tapi dibuka ke tak? Tak pun. Adakah itu nilai Quran yang kita nak kekalkan macam tu je budayanya? Tak, kita lah kena jadi fire starter, pencetus mengubah tu. Mungkin bukan sekarang, mungkin 20 tahun akan datang, saya tak tahu. Kita tak tahu kan. Tapi itulah yang kita harapkan benda tu berlaku. Itulah Quran, harapan kita. Jadi itulah harapan kepada mana? Harapan yang ni ke harapan yang sesuai dengan ni? Inilah kita tahu kita ajal kita sekejap je, tak lama lagi pun. Betul tak? Jadi buat apa kita nak berharapan benda yang kadang-kadang yang tak pasti. Jadi itu yang kita kena kekal buatlah. Mudah-mudahan ramailah orang boleh terima dan sanggup nak buat. Lepas tu tadabbur pula ustaz asyik tanya je kan. Ini bincangan. Dia bukan santai deliver habis cerita-cerita habis. Itu yang susah tu. Betul ke? Susah ke sekarang? Tak kan? Lepas tu pula buka surah ni kan, dalil pula. Lepas tu saya tanya pula, apa maksud dia ni? Bahasa Arab sikit kan. Alamak ustaz, saya tak pernah belajar bahasa Arab. Tapi kan Allah kata tadi Quran dan Arabi kan. Betul tak? Jadi terima, kita kena buat. Kadang-kadang ada benda yang susah ni lah nanti dia akan jadi ubat untuk kita. Betul tak? Nak makan ubat susah ke senang? Susah sebab ubat pahit. Jadi Quran ni banyak tak benda pahit yang kita dapat?
banyaklah kan. Tengok semua kena tegur kan, semua kena ketuk kepala je kan bila tadabbur Quran, betul tak? Memang pahit sungguh. Tapi itulah ubatnya insya-Allah kan. Jadi Allah beritahu, Allah nilai pada sejauh mana kita punya sa'yu. Sa'yu ni apa? Usaha keras kita, usaha bermati-matian kita. Sebab tu daripada sini perkataan sa'i itulah. Orang yang sa'yu ni, dia buat perbuatan ni namanya sa'i. Orang yang buat sa'i. Sa'i ni apa? Bersungguh-sungguh sebab nak selamatkan sesuatu. Sa'i ni sungguh-sungguh buat benda sebab nak selamatkan benda yang dia sayang. Itulah yang berlaku pada Hajar, sebab nak selamatkan anak dia. Dia sungguh-sungguh panjat bukit. Itulah sa'yah. Jadi Allah guna, dan mereka inilah usaha keras mereka sungguh-sungguh nak dapat akhirat ni, mashkura, akan disyukuri, dihargai. Allah akan beri sebaik-baik pahala untuk mereka. Jadi inilah maksudnya apa? Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'. Hari ni Allah takkan zalimi sikit pun. Siapa yang usaha keras dia dapat hebat nanti Allah bagi. Dan Allah akan bagi manusia apa yang illa ma kuntum malun, sesuai dengan usaha kamu. Kalau kamu usaha nak dapat akhirat, Allah akan bagilah. Tapi kalau kamu usaha nak dapat dunia, kamu dah dapat tadi. Maka kesudahan nanti apa? Dapat tak yang ni? Tak dapat lah. Sebab itulah amal dia. Amal dia tadi nak dapat apa? Dunia. Dan Allah memang dah bagi dah. Baik. Seterusnya sambung ayat. Saya ringkaskan. Jadi dalam ayat tadi cerita tentang apa? Kiamat ni. Ada dua kiamat yang kita patut sedarilah. Kadang-kadang perbincangan tentang kiamat kan, bila hari ni, sehingga lupa kiamat yang lebih utama untuk kita fikir dan bincangkan, iaitu apa dia? Kematian. Nama dia sughra. Kiamat kecil iaitu kematian, seperti kata sebahagian ulama salaf, dia kata man mata faqad qamat qiyamuhu. Siapa yang mati maka telah tertegaklah kiamat untuknya. Sedangkan yang satu lagi kiamat adalah kiamat kubra. Inilah yang mana kebinasaan seluruh dunia ni lah, alam ni. Baik. Dan juga saya ringkaskan ada dua tiupan sangkakala. Dalam mana ayat tadi ada dua kan. Sayhatan wahidah tu dalam perkataan yang kita baca tadi, daripada awal ada dua lah. Satu pekikan yang membinasakan, satu lagi tiupan kebangkitan. Ini dalam surah 39 ayat 68 ni. Surah 39 ayat 68. Jadi firman Allah, saya terus bacakan dan terjemahkan. Wa nafikha fi suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ditiup pada sangkakala, lalu sa'ika, matilah segala makhluk yang ada di langit dan bumi, kecuali makhluk yang Allah kehendaki saja. Jadi ini banyak pandangan, siapakah makhluk yang Allah yang masih hidup, yang Allah nak dia kekal tak mati lagi? Antaranya Jibril, malaikat maut yang meniup sangkakala sendiri. Kemudian baru Allah matikan mereka. Wallahu ta'ala alam. Ataupun antaranya malaikat yang mengikut arasy yang 8. Wallahu ta'ala alam. Itulah pandangan-pandangan tentang ayat ni, saya ringkaskan. Kemudian yang kedua, summa, selepas tiupan pertama semuanya binasa, summa nufikha fihi ukhra. Kemudian kami tiup lagi dengan tiupan yang kedua, fa iza hum qiyamun yanzurun. Maka mereka tiba-tiba bangun memerhatikan keadaan di padang mahsyar tu. Jadi ni dua tiupan simpulan daripada ayat yang kita bincang surah Yasin ni. Okey. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mata sahibus sur. Siapa ni? Siapa sahibus sur? Malaikat Isra. Yang tiup sangkakala apa? Israfil ni. Nabi sebut sahibus sur, pemilik trompet. Mata dia sejak dia beri tugas untuk meniup sangkakala pada hari kiamat, pandangannya selalu bersiap sedia dengan sentiasa memandang ke arah arasy, kerana khawatir sekalinya tiba-tiba diperintahkan untuk meniupnya sebelum matanya berkelip. Jadi kedua-dua matanya seakan seperti dua bintang yang bersinar terang. Ini dalam Mustadrak Al-Hakim.
Maknanya begitulah keadaan, gambaran yang kita boleh pada malaikat Israfil ni. Kemudian Nabi sebut dalam hadis yang lain, Sahih Bukhari, sesungguhnya kiamat benar-benar akan terjadi ketika dua orang merentangkan kain baju sesama mereka. Namun kedua-duanya tidak sempat melakukan jual beli dan tidak sempat melipat kembali kain. Maknanya apa? Tengah nak beli baju, tengah tengok saiz tu kan, buka sikit ni kain macam mana, tengok mati macam tu je. Tak sempat nak habiskan perniagaan tu pun. Itu Nabi sebut kan, kiamat berlaku macam tu. Maknanya punyalah, ini gambaran apa? Punyalah tiba mengejut, kadang-kadang tak bersedia pun. Sesungguhnya kiamat benar-benar akan terjadi ketika seorang berjalan pulang membawa susunya, namun ia tidak sempat merasainya. Sesungguhnya kiamat benar-benar akan terjadi ketika seorang membuat sumber air minumannya, namun ia tidak sempat meminumnya. Sesungguhnya kiamat benar-benar akan terjadi ketika seorang mengangkat makanan untuk disuapkan ke mulutnya, namun ia tidak sempat memakannya. Apa kiamat yang Nabi masukkan ni? Kiamat apa? Kubra ke sugra? Sugra. Ini matilah. Kan? Ingat dari makan ni, tak lepas, mati dah. Begitulah maksud dia. Ini Nabi beritahu, inilah kiamat. Yang pasti berlaku kepada semua manusia. Jadi bagaimana keadaan manusia dibangkitkan? Tadi kan mub'atsun, Allah kata tadi. Pertama, manusia ni tumbuh seperti sayur yang tumbuh. Ini dalam Sahih Bukhari. Nabi gambarkan macam sayur, pokok yang kita siram air lalu tumbuh. Dan dia seakan-akan bangkit dari tidur dalam keadaan terkejut. Ini bagaimana kita baca tadi surah Yasin. Yang ketiga, dia seakan-akan kelkatu yang terbang. Kemudian berubah menjadi seakan belalang yang berterbangan, iaitu teratur, kerana dipanggil pula. Dipanggil dari satu arah, lalu semua tadi yang bertempiaran tu akan mengikut satu arah. Itu keadaan nanti kita dibangkitkan. Dan yang kelima, dalam keadaan apa? Tidak berselipar, tidak berpakaian, tidak bersunat dan tidak ada apa-apa. Ini cerita tentang ketika nanti kita di mahsyar, menuju ke mahsyar. Jadi mahsyar ni satu tempat, kita akan menuju berkumpul di situ. Bukan bakit-bakit terus kat mahsyar. Faham Bakit-bakit kita dekat ajdas masing-masing, kubur masing-masing, liang masing-masing. Lepas tu akan berdiri kat situ. Dan akan kecoh nanti. Kemudian ada satu suara memanggil nanti, semua akan hidup dan akan ada api halau nanti, semua akan himpun kat mahsyar. Mahsyar satu tempat di situ. Bukan terus-terus dibangun di mahsyar. Baik. Ini hadis-hadis yang saya sebut tadi. Boleh baca terus lah kita masa tak apa-apa ni kalau nak baca semua ni. Okey, terusnya cerita tentang kesudahan setelah itu. Setelah proses di mahsyar itu, hisab dan sebagainya, Allah menyebutkan dalam ayat ni tentang penghuni syurga. Kita baca ayat ni sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni-penghuni syurga itu hum wa azwajuhum fi zilalil al-ara'iki muttaqiun. Mereka bersama dengan pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil berbaring di atas kerusi diraja lamin. Kemudian lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Mereka beroleh dalam syurga itu pelbagai jenis buah
dan mereka boleh apa saja yang mereka inginkan. Yad'un. Dalam ayat lain ada apa yang mereka nak, bahkan apa yang mereka tak minta pun dia dapat juga. Salamun qaulam min rabbir rahim. Sejahteralah dengan ucapan daripada Tuhan mereka yang Maha Penyayang. Diucapkan oleh Allah, salam, salam. Jadi orang dalam syurga ni ucapan dia semua baik, tak ada celaan-celaan lagi dah di dalamnya. Jadi ringkasnya tadabbur tentang ayat ni, setelah menerangkan kepastian tentang perkara kebangkitan serta hisab yang adil, Allah menerangkan sesuatu yang telah dipersiapkan kepada orang yang berbuat kebaikan sebagai bentuk targhib, iaitu harapan, iaitu membangkitkan perasaan gemar melakukan kebaikan, dan tarhib iaitu menumbuhkan rasa takut melakukan dosa. Keadaan penghuni syurga yang sibuk dengan nikmat yang mereka kecapi tanpa lelah sedikit pun. Ini berbeza dengan kesibukan dunia yang memenatkan dulu. Kemudian nikmat bersama pasangan, keluarga dan makanan, serta berada di pelamin tanpa merasai bahang panas matahari maupun kesejukan yang merimaskan, menggambarkan kesempurnaan, kehendak dan keperluan yang diperlukan tanpa gangguan kesibukan yang lain. Dan hal ini mustahil untuk dapat di dunia. Dan nikmat tertinggi yang mereka perolehi ialah ucapan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala yang selama ini mereka impikan di atas amal soleh yang mereka kerjakan. Baik. Itu boleh tengok pada surah yang saya berikan. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bacaan ini, a'adattu li ibadis solihin ma la aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ini Nabi kata, aku telah mempersiapkan untuk hamba-Ku. Ini dah diskusi daripada Allah. Hamba-Ku yang soleh, yang melakukan amal soleh. Ma la aina ra'at, apa yang tidak sesekali pernah mata melihat. Wala uzuna sami'at, dan apa yang tidak sesekali pun telinga pernah mendengar. Dan wala khatara ala qalbi bashar, dan apa yang tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Ini sebagaimana dalam surah As-Sajdah juga ayat yang ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang telah disediakan untuk mereka daripada sesuatu yang indah dipandang mata sebagai balasan apa yang mereka lakukan. Ini satu rahsia Allah lah tentang keadaan nikmat yang bakal diperolehi oleh orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir ayat seterusnya 62, 64. Kita baca terus ayat ni dulu, lepas tu kita terus habiskan ayat 68 lah. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Wamtazul, seterusnya Allah beritahu wamtazul yauma. Apa makna wamtaz? Berpisah maksudnya. Iaitu mula golongan yang dulunya mungkin bersama kat dunia, akhirnya di akhirat dia punya berpisah atas dasar apa? Atas dasar iman dan amal soleh tu sebenarnya. Sebab itulah kita kena ajak keluarga kita sama-sama buat amal soleh. Itulah Allah perintah jaga. Kalau kita belajar Quran, tak boleh kita je belajar. Kita kena suruh siapa belajar? Semua keluarga kita. Kalau kita nak ikut perintah dalam Quran, tak boleh kita je ikut perintah. Kena ikut semua, kena ajar siapa? Semua. Bahkan nanti bukan kita nanti yang berpisah. Nabi pun Allah dah pisah. Kan ada Nabi Nuh dengan isteri dia. Sama tak? Tak. Itu Nabi pun.
Tapi Nabi tu usaha tak tegur keluarga dia? Usaha tak dakwah? Usaha. Jadi kalau kita yang bukan Nabi tapi tak buat apa-apa, tiba-tiba agak-agak nak bersama ke nanti kat sana? Ke agak-agak bercerai-berai nanti? Kita pun tak pasti. Kan? Kita pun tak pasti. Nabi yang hebat, seorang Nabi pun ada yang berpisah daripada keluarga dia, walaupun Nabi tu buat kerja. Buat kerja yang Allah suruh buat, sampaikan kebenaran tu kat keluarga, ajak keluarga. Kita pula apa? Yang bukan Nabi, lepas tu tak ajak keluarga, agak-agak nanti kita ni nak bersama-sama ke? Cuba fikirkan. Lagi besar yang kita kena buat, ajak. Inilah pentingnya. Saat perpisahan ni, inilah paling menyedihkan sebenarnya. Pisah sekarang ni tak sedih. Sedih bila? Bukan tak sedih apa tau. Kalau orang beriman apa dia? Ya, dia sedih berpisah kat dunia. Tapi apa? Dia ada satu benda yang diharapkan gembira. Bila apa? Bila dia dapat sama-sama apa? Husnul khatimah, kan? Kita menyaksikan suami kita husnul khatimah, kita rasa gembira, insya-Allah. Dan kita pun terus kekal dengan kebaikan yang kita dah diajar, kan? Mudah-mudahan kita dapat bertemu balik. Ada harapan macam tu. Tapi kalau tak buat apa-apa, kita pun tahu terbiar semua, macam mana? Oh, ini satu yang itulah yang paling patut sedih lah. Jadi berpisahlah kamu pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Baru Allah kata, alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku telah ingatkan kamu wahai anak-anak Adam, supaya apa? La ta'budu syaitan, janganlah kamu mengabdikan diri, menyembah atau memuja syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Apa maksud sembah syaitan? Ta'budu. Ta'budu syaitan maknanya syaitan suruh buat apa? Buka surah 43 ayat 36. Ni yang syaitan suruh buat, dan kita pun ikut syaitan buat. Syaitan nak jauh kita daripada apa? Tengok ayat 36. Wa may ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Allah kata, barang siapa yang tidak mempedulikan peringatan daripada Ar-Rahman yang di Quran dalam hidup dia, kami adakan dia syaitan, dan syaitanlah menjadi penasihat dia. Jadi syaitan suruh buat apa? Ya'shu an zikrir rahman juga, dia akan terus punca dia kita sendiri. Maka syaitan akan berkuasa untuk terus menjauhkan kita daripada Quran. Dan apa dia buat? Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguhnya syaitan-syaitan itu akan halang mereka daripada jalan yang lurus. Yang mana yang beritahu jalan lurus? Quran ni. Tapi apa? Sampai dia berjaya menipu manusia dalam keadaan mereka menyangka yang mereka orang yang mendapat petunjuk. Sedangkan hidup dia dah jauh daripada Quran dah, jauh daripada petunjuk dah. Tapi dia sangka dia dapat petunjuk. Ini kerja siapa? Kerja syaitan. Sebab itu ada yang menyesal nanti di akhirat dalam surah 25 ayat 27. Allah kata apa? Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ini tadi syaitan dengan halang dia daripada jalan Rasul, daripada zikrul Rahman. Dan Allah beritahu dalam ayat ini, dan ingatlah ketika hari orang-orang zalim nanti menyesal, menggigit dia punya tangan dia, menyesal sangat. Dan dia kata, alangkah baiknya kalau dulu aku ikut jalan bersama Rasul. Apa yang Rasul bawa? Apa jalan Rasul ni? Seterusnya Allah kata ayat 28, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Alangkah ruginya aku, alangkah celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak ambil fulan ni sebagai teman karib aku dulu. Laqad adallani aniz zikri ba'da izja'ani. Sesungguhnya fulan ini telah menyebabkan aku sesat dan jauh daripada Quran setelah Quran ni datang kat aku. Siapa fulan ni? Syaitan. Wa kana syaitanu lil insani khuzula. Dan memanglah syaitan ini bagi manusia ni adalah sangat-sangat pengkhianat yang suka buat kecewa. Jadi apa tanda orang tu ikut syaitan?
Dalam ayat ni jawapan dia kat sini. Apa dia? Syaitan buat apa ni? Sesatkan orang sehingga dia apa? Jauh daripada Quran setelah Quran dah datang kat dia. Inilah dia orang yang sedang ikut syaitan. So Allah kata, bukankah aku dah ingat wahai anak Adam, jangan kamu ikut syaitan nak jauhkan kamu dari sini. Kamu boleh ikut. Kan? Dan apa Nabi kata? Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Quran ini apa? Barang yang tidak dipakai. Tak boleh buat apa-apa. Jadi mereka ikut aku ke ikut syaitan? Mereka sedang ikut syaitan, tak nak ikut aku. Jadi inilah keadaan nanti di akhirat yang menyebabkan ramai nanti berpisah. Mudah-mudahan kita semua berjaya dapat ajak keluarga kita semua ikut Quran ni. Baik. Dan Allah kata wa anibuduni hadza sirati mustaqim, siratun mustaqim. Dan ikutlah aku, abdikanlah diri kepada aku ini menerusi apa? Perintah Al-Quran ni. Inilah jalan yang lurus. Dan seterusnya ayat 60 berapa? 2 kan? Sambung walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Di walaqad Allah tegaskan lagi, dan sesungguhnya syaitan itu benar-benar telah menyesatkan sebahagian daripada kamu jibilan kasiro, ramai daripada kamu. Afalam takunu ta'qilun, mengapakah tidak kamu berfikir? Adakah tidak kamu sedar benda ni? Oleh itu hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun, inilah jahannam yang dahulunya kamu telah pun diancamkan, dijanjikan. Tapi dulu dia tak nak ambil peduli tentang jahannam ni. Dia anggap Quran ni apa tadi? Ni perkataan hari ni kita belajar. Dia anggap Quran apa? Asatirul macam dongeng-dongeng. Tengok, tahu pun tak apa, tak tahu pun tak ada masalah. Kan? Ini mentaliti yang perlu diubah. Islau hal yawma bima kuntum takfurun. Masuklah kamu ke dalamnya pada hari ini disebabkan apa yang kamu ingkarkan. Kemudian ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka dan kami berikan kemampuan berbicara. Apa dia? Tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Jadi kat sini ada apa? 3 entiti ni. Pertama, mulut. Jadi dulu mulut ni apa? Mulut lah orang kata pemimpin paling besar sekali dalam anggota manusia ni. Lepas tu ada pepatah kita kata kerana mulut, ayat ni lah sebenarnya. Tengok, kerana mulut badan binasa. Hari ni mulut manusia berbicara, antaranya dia bicara dengan Tuhan dia, tapi rupanya tak sama dengan apa yang dia buat. Begitu juga dengan manusia lain.
banyak membuat kerosakan mulut ni. Jadi mulut boleh membela sesuatu yang salah dahulunya, tapi sedangkan dia menipu. Betapa ramai hari ni mulut dia menipu tapi dia menang, kan? Itu sebab itulah hari ni Allah pun kunci asbab kemenangan tu. Dan Allah buka apa dia? Siapa yang betul-betul buat angkara jahat tu? Tangan dia. Jadi kadang-kadang tangan dia mencuri tapi mulut dia boleh cover apa yang kejahatan yang dilakukan oleh tangan dia. Jadi inilah hari ni. Dan Allah bela pula, Allah sebut lagi apa? Saksi yang iaitu kaki dia. Untuk menjelaskan, menyatakan lagi menjadi saksi apa perbuatan jahat yang dilakukan oleh tangan dia. Dan kemudian walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim. Kalaulah kami nak, nescaya kami boleh tamasna ala a'yunihim. Apa dia? Hapuskan dia punya mata. Maksudnya Allah boleh jadikan kita punya mata ni bukan hilang tau. Tamas ni maknanya kita sekarang mata ada ruang kan, tengkorak kan, lubang kan. Allah boleh tak jadi dia rata je boleh tak? Jadi kalau nak bikin mata pun tak boleh. Tempat ruang nak letak mata pun tak ada. Boleh tak jadi tu? Boleh je. Kan? Fastawaku sirata fa'anna yubsirun. Maka apa ni? Cari jalan, berjalanlah ke jalan tu. Bagaimana kamu nak melihat? Mereka dapat melihat jika Allah hilangkan mata mereka ni. Bukan hilangkan saja, Allah tempat letak mata pun tak ada. Macam tu. Kemudian yang terakhir, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Dan jikalau seterusnya, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan kalau juga kami berkehendak, pastilah la masakhnahum ala makanatihim. Kami boleh mengubah makanatihim, tempat mereka ni. Jadi Allah kata pada nak ni, keadaan mereka tu keras macam batu. Batu ni kalau nak bergerak, siapa yang kena letak? Kita lah kan, kena alihkan kita. Allah boleh jadi masa tu, boleh juga. Allah boleh jadikan kita ni yang bebas ini berapa? Kaku macam tu. Dan yang nak gerakkan siapa? Orang lain yang kena gerakkan kita. Itu juga Allah boleh. Sampai dia tak boleh ke depan, tak boleh ke belakang, tak boleh berjalan, kaku je. Tadi mata. Yang kita ni perlu tak mata untuk berjalan? Perlu, Allah boleh cabut. Tapi masih boleh berjalan lagi kan? Okey, tak apa. Sekarang ni Allah kata apa? Aku boleh bagi kamu tak boleh jalan langsung. Apa dia? Kaku terus. Boleh. Paralyze lah. Macam tu. Namun Allah kata apa? Wa man nu'ammirhu. Dan sesiapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami kurangkan kemampuan dia yang dulu kami pernah cipta dulu. Afala ya'qilun. Tidakkah mereka fikir benda tu? Betul tak? Jadi tanda-tanda apa yang Allah sebut ni semua ada wujud. Kan? Mulut, tangan, kaki, mata kita ni, kemampuan kita makan, tempat kita berjalan dulu, semuanya memang dah kurang. Cuma Allah tak tarik macam yang Allah sebut ni. Kalau nak, Allah boleh buat apa? Kaku terus. Mata Allah nak buat, sekarang ni kita makan rabun. Kan? Dulu kita clear. Tapi Allah boleh buat apa? Hilang terus pun boleh. Dan Allah boleh kunci terus mulut manusia, kan? Jadi ini segala peristiwa yang kat dunia sebenarnya adalah apa dia? Gambaran bagi akhirat. Kat dunia kita dah nampak macam tu. Jadi Allah beritahu kat akhirat nanti memang akan jadi macam ni. Tapi untuk siapa? Untuk orang yang ingkar. Jadi siapa yang ingkar, walaupun kat dunia dia sangat sempurna tubuh badan dia, rupanya dekat akhirat dia lah jadi orang yang cacat. Barangkali kat dunia ni ramai orang yang cacat, tapi dia beriman kepada Allah.
kat dunia nanti dia jadi orang yang sangat sempurna, bebas segala benda ni. Mungkin ada kat dunia ni orang buta, tapi tengok betapa ramai orang yang buta tapi hafal Quran kan. Bahkan dia pula ajar Quran, hebat. Dan barangkali kita ni celik tapi tak tengok pun kan, kita nanti orang yang cacat ke akhirat. Itulah yang Allah sebut dalam ayat ni. Jadi Allah akan beritahu, Allah akan buat nanti siapa yang ingkar, dia akan cacat nanti kat sana. Mungkin hari ni kita sombong dengan Allah sebab kesempurnaan kita kan. Ya. Tapi inilah amaran yang Allah beritahu. Semua nanti akan dinilai nanti kesempurnaan kita berdasarkan amalan kita. Sempurna tempat kita kat syurga, sempurna jasad kita berdasar amalan. Hari ni orang boleh create. Dia ada duit, dia boleh cantik, betul? Dia ada duit, dia kaya, dia boleh sihat kan kononnya. Tapi kat dunia ni apalah sangat, tak ada apa-apa pun. Kan? Tapi rupanya yang betul-betul yang kita sepatutnya kena fikir apa dia? Siapkan iman dan amal soleh kita untuk apa? Betul-betul sempurna nanti dekat mana? Akhirat ni lah yang Allah ingatkan kita nanti dalam surah Yasin. Nanti insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Banyak lagi ni sebenarnya yang kita nak bincang. Ini saya tutup dengan antara penghinaan Allah kepada orang yang sombong. Ada tiga topik akhir tu. Ini antara gambaran manusia yang cacat di akhirat nanti. Ada punca-punca dia. Ada manusia nanti Nabi mengatakan, wahai Nabi Allah, bagaimana orang kafir dikumpulkan dengan cara berjalan di atas wajahnya. Nanti kan ada yang berjalan dengan wajah. Nabi menjawab, bukankah zat yang menjadikannya boleh berjalan dengan kedua kakinya di dunia, boleh menjadikannya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat. Jadi kata Qatadah mengatakan, benar, maha kuasa Rabb kami. Kemudian tiga ni saya masukkan golongan yang terhina, antaranya para penipu, penzalim, pendusta dan pengkhianat. Golongan yang minta-minta kepada manusia secara terus-menerus tanpa rasa malu, dan golongan yang sombong dengan ilmu, harta, pangkat dan keturunannya. Nabi sebut dalam hadis ni, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati yu'rafu bih. Setiap pengkhianat akan diberi bendera, tanda pengkhianatannya pada hari kiamat sebagai tanda pengenalan. Jadi dia ada bendera nanti ke akhirat, bawa masing-masing di bawah panji pengkhianatan tu. Semua orang kenal dia. Oh, rupanya selama ni dia ni lah. Kat dunia macam elok je. Rupanya si ada bendera kat situ, dibawa. Kemudian golongan yang meminta-minta secara terus-menerus kepada manusia tanpa rasa malu. Nabi sebut, la tazulul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Tidaklah salah seorang dari kamu yang terus meminta-minta kecuali di hari kiamat ia akan menemui Allah dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Dia muka tengkorak je. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, golongan yang sombong dengan ilmu, harta, pangkat dan keturunannya. Yang golongan meminta-minta ni macam apa? Yang malas. Sehingga apa? Dia langsung tak ada tawakal dengan Allah langsung. Dia ni memang harapkan apa? Jadi ini juga kadang-kadang apa punca jadi macam ni? Kejahilan. Sebab tu Nabi beritahu, fakir tapi jahil lagi bahaya. Sebab apa? Dia faham? Kebergantungan dia dengan Allah pun hilang, seolah dia ni orang yang dah putus dengan Tuhan langsung. Jadi ini amaran Nabi juga. Dan yang ketiga, golongan yang sombong dengan ilmu, harta, pangkat dan keturunannya. Sebab itu baik hadis kedua ni, sebab itulah pentingnya apa sebenarnya? Apa lebih penting? Makanan penting kan? Tapi yang jauh lebih penting apa dia? Ilmu. Sebab tu Abu Hurairah miskin tak? Miskin kan? Tapi dia orang ada ilmu tak? Allah muliakan dia, dia tak buka orang macam ni. Kan? Jadi Abu Hurairah pernah susah dia sampai macam mana? Tak makan kan? Lepas tu dia buat apa? Dia kata dia pernah sampai menempel kat jalan, berguling kat jalan tu. Dan cara dia macam mana? Cara dia? Jadi dia pun buat jumpa Abu Bakar. Dia buat jumpa Abu Bakar, buat tanya ayat ni. Dia tanya, ayat ni apa tafsiran ayat ni? Kan? Terangkan saya ayat ni.
Sebenarnya dia nak apa? Dia harap Abu Bakar belanja dia makanlah lepas tu. Tengok-tengok Abu Bakar ajar ayat-ayat ni, okey, betul Abu Bakar pun pergi. Alamak, dia tak faham lah aku nak apa sebenarnya. Tengok, tapi dia tak beritahu pun. Mana dia nampak Umar Khattab pula. Kan? Lepas tu dia minta Umar ajar dia satu ayat yang ni. Umar pun ajar. Lepas tu Umar pun okey, habis balik. Alamak, sedih dia. Dia tengah lapar sangat ni. Lalu dia jumpa siapa? Abul Qasim. Siapa? Nabi SAW. Jadi dia tengok Nabi tengok Nabi pun dah senyum dah. Nabi dah faham dah. Nabi orang yang paling memahami. Dan Nabi panggil dia, jom pergi rumah. Sampai kat rumah Nabi nampak ada satu bekas kan. Nabi tanya kat keluarga dia, ini apa ni? Oh, ini hadiah, ada susu. Oh, okey. Lepas tu Nabi pun panggil kat Abu Hurairah. Nabi kata apa? Kau pergi panggil ahli sufah semua. Kan? Alah, ingatkan Abu Hurairah nak dapat dah susu tu. Aduh, aku kena panggil pula. Macam mana? Apa perlunya? Aku perlukan susu ni kan. Kenapa nak kena panggil semua tu? Lalu tapi tak apalah, ikut perintah ni lebih besar daripada susu yang aku dapat ni, kata. Jadi dia pun pergi panggil ahli sufah semua. Dia panggil, Nabi pun suruh Abu Hurairah bagi kat diorang minum. Diorang pun minum. Kan? Habis panggil sampai berapa orang? Ramai. Ahli sufah 80 orang kot kan? Lebih kurang. Habis semua minum. Tapi air tu tak habis-habis. Lalu sampai Nabi pun selesai semua, giliran kamu pula minum. Nak minum. Minum sampai dah aku tak larat dah. Nabi suruh minum lagi sampai kembung perut dia dah. Dah kenyang sangat. Kemudian akhirnya Nabi pun menghabiskan susu. Nabi minum. Itulah dia Abu Hurairah. Tengok. Kan? Jadi dia susah, tapi itu bukan alasan untuk dia apa dia? Menjadi hina, menghinakan diri depan Allah, tak. Dia ada maruah yang besar. Sebab apa? Dia ada ilmu. Jadi Abu Hurairah ni dia nampak macam tu, tapi dia orang yang paling kaya dengan ilmu dia. Sebab tu kadang-kadang kita miskin ni satu ialah ujian Allah kepada orang kaya dan kepada orang miskin tu juga. Kan? Bagaimana kaya tu suka menolong dia, dan bagaimana orang miskin tu nak menghadapi kemiskinannya dengan apa? Atas jalan Allah tu. Tapi apa yang boleh menyelamatkan dua golongan ni, miskin dan kaya? Orang kaya yang suka menolong. Apa yang menjadikan dia jadi orang kaya macam tu? Dengan ilmu. Orang miskin juga, orang miskin yang macam ni, yang sabar. Apa yang dapat dia jadi orang miskin yang hebat macam tu? Ilmu. Sebab tu dah semua ni macam mana pun harta ni semua lebih rendah daripada ilmu. Ilmu nombor satu. Tanpa ilmu, segala benda yang kamu ada tak ada gunanya. Faham Sebab tu kita kena faham tu. Jadi ini hadis yang Nabi bagi tahu penting untuk kita terhadap bagaimana menghadapi kesusahan dalam hidup. Seterusnya yang ketiga, golongan yang sombong dengan ilmu, harta, pangkat dan keturunan. Nabi berkata, yuhsyarul mukabbiruna yaumal qiyamati amsaluz zarri fi suwarir rijali yakshahumuz zullu min kulli makani. Orang-orang yang sombong pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan bentuk seperti semut kecil berwujud manusia. Kecil je, tapi muka tu manusia tapi kecil. Jadi dia diinjak-injak oleh orang lain. Sebagai bentuk apa? Penghinaan kepada mereka. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Jadi inilah tadabbur kita dalam ayat, daripada ayat berapa tadi kita buka awal sampai ayat 68. Memang lajulah ni kan. Habis cover semua ayat lah. Jadi insya-Allah minggu depan kita masuk yang terakhir dah. Silap saya yang terakhir. Last topik terakhir, topik 9 hingga 10 Tadi 6 8 kan? Topik 9 hingga 10, mudah-mudahan Allah mudahkan kita nanti untuk khatamkan surah Yasin ni lah pada minggu depan. Minggu depan minggu satu lagi. Mudah-mudahan dapat hadirkan diri sama-sama untuk ikuti daurah ni yang terakhir insya-Allah. Ada persoalan tak setakat ni? Tapi daurah ni memang laju lah. Kan? Kalau nak detail, pergi kelas tadabbur. Kat mana malam ni Nurul Iman. Malam ni Nurul Iman boleh hadirkan insya-Allah. Jadi mudah-mudahan semua dapat fahamilah kenapa tadabbur penting. Dan tadabbur bukan pilihan. Tadabbur ni wajib kita semua kena buat. Semua kena tahu Quran. Kan? Semua kena tahu Quran dan tak boleh buang pengetahuan Quran daripada sesiapa pun. Dan dia amat penting untuk kita dan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Sampai sini dulu untuk pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.